Dah biasa daripada dulu. I rasa tips ni you guys boleh ambil. Motivate yourself. Macam tiap bangun, kadang-kadang kita message good morning, kita good morning diri sendiri juga. Betul. Macam saya selamat pagi diri sendiri. Okay, puan cermin, ikat rambut. So dia kadang-kadang kita punya adrenaline badan tu, bila kita cakap benda-benda yang baik kan, kita automatically rasa fresh badan tu, yang nak gerak gini-gini. Okay. Faham? Dia macam tu lah, mungkin boleh try lah. Betul, kita boleh try sama-sama. Saya sendiri pun boleh try. Okay, so itu tadi benda pagi kan. Tapi pagi-pagi biasanya Cimi ada siapkan macam selalu ada notes untuk diri sendiri lah. Kita bercakap dengan diri sendiri untuk kasih macam, hai selamat pagi diri sendiri. Okay, hari ni kita okay. Don't worry. Sebab apa yang semalam tu dah bercakap dengan diri sendiri lah. Bagus, patutlah keep the positive vibe tu. Ya, kita cakap okay, semalam tu dah berlalu. It's okay, kita hari baru dibagi itu. Jadi apa-apa langkah kita lepas ni semoga diberkati, insyaAllah. Semoga yang baik-baik datang dengan kita. Betul. Macam gitu. Itulah macam bercakap dengan diri sendirilah. Macam takut gila pula tak. Tapi taklah.